3x kuasa 2 tambah 17x tolak 6. Okay, kita keluarkan kali 3x darab dengan x minus 6, kita ambil 2 darab 3. So 3x darab x, 3x kuasa 2, 2x abaikan dulu simbol, 9x, 2x kali 2 6. So 9 dengan 2, adakah barang kalian jadi 17 tak? Tak ada. So kita cancel option ni. 3x dengan terbalikkan 3 plus 2, 2x tu 2 kat belakang pula, kali sekali lagi 3x kuasa 2, 3x 6x dengan 6 dengan 3 tak boleh jadi 17, cancel juga. So option lain 3x start 1 x darab 1 dengan 6 option kita. 3 darab x, 3x kuasa 2, 1 dengan x, x 18x 6. 18 dengan 1 boleh jadi 17. Kemungkinan boleh jadi. So kita kena nak jadikan dia 17, kita kena letak plus 18 tolak 1 kan. Okay, plus 18 kita nak letak dari, kita dapat dari 3x darab 6, kita letak plus depan 6, automatik minus tu duduk depan 1. Tu susun semula 3x kuasa 2 tambah 17 tolak 6. Cek dengan soalan asal sama kan. Okey, dah betul. So jawapan kita 3x tolak 1 darab x tambah 6.